Yo guys, Apple tahun ni nampak gaya nak betul-betul all out dengan diorang punya iPhone 17e tahu tak. Sampai kan aku fikir better beli iPhone 17e berbanding dengan non-pro punya iPhone 17 tau. So dalam video ni aku akan jelaskan kenapa sampai macam tu sekali dan juga a few things yang korang patut tahu dengan iPhone yang baru ni. Alright, sebelum tu kau kena tahu dulu, Apple baru je semalam bagi invitation dekat media dan juga KOL dekat luar sana lah kan, untuk pergi diorang punya event dekat Shanghai. Diorang tak buat live, so diorang tak buat presentation. So dekat situ korang tahu ni adalah launching untuk telefon-telefon, gadget-gadget yang murah. Usually Apple actually akan buat sama macam iPhone 16e dulu. Dia langsung tak buat presentation, dia just buat satu session untuk media cover je, bagi diorang products untuk diorang actually tulis lah. So dekat situ korang tahulah Apple macam like tak pentingkan sangat dengan launching untuk iPhone-iPhone yang murah macam ni. Lagi satu lah kan, kalau korang tengok betul-betul dekat diorang punya invitation macam ni, ada a few hidden hint yang Apple actually bagi. Apa dia tu? Selain daripada logo Apple lah kan, korang boleh nampak color yang Apple tunjukkan ni adalah color-color yang murah, yang usually Apple pakai dekat telefon-telefon yang non-pro tau, gadget-gadget yang budget tau. Contohnya macam warna light green, warna biru dan juga warna kuning. Kalau korang recall balik, dia seolah-olah macam iPhone 5C zaman dulu-dulu kala macam tu. So telefon tu sangat ikonik, buatkan aku teringat sampai sekarang bila cakap pasal iPhone yang paling murah. Ni nampak gayanya Apple macam like cuba buat benda yang sama dekat diorang punya iPhone yang paling murah ni. So fast forward daripada tahun lepas, February 19 Apple lancarkan iPhone 16e. So akan datang bulan Mac ni, 4 Mac, Apple akan lancarkan iPhone 17e. Apa yang baru Fazli sampai kau cakap macam tu sekali? Pertama, korang tak akan dapat lagi dah skrin yang lapuk, yang lama, yang tak nampak macam iPhone yang baru dekat iPhone 17e. Yes, aku cakap ni sebab Apple finally akan letakkan Dynamic Island dekat diorang punya iPhone yang paling murah. Lepas ni dah tak ada dah perbezaan yang ketara korang akan nampak. Setiap line up Apple akan nampak sama bila korang tengok dekat skrin depan. Mungkin beza dia dekat sini cumalah beza dekat kiri kanan, atas dan juga bawah. Sebab tu je yang aku boleh nampak Apple akan compromise sikit untuk bezakan produk yang paling mahal dan juga produk yang paling murah. However, korang still akan dapat skrin yang saiz besar juga, 6.1 inci size screen, which is a decent amount dah untuk korang gunakan pada tahun 2026 sebenarnya lah kan. And bagi aku another reason lah kan kenapa Apple boleh letak Dynamic Island ni dekat version diorang yang paling murah, akan ada perubahan Dynamic Island dekat iPhone 18 tau. So dekat situ korang boleh baca hint lah apa yang Apple cuba buat sebenarnya. Sebab line up paling murah diorang takkan pernah sama tau dengan diorang punya yang paling baru. So dekat situ bila Apple letakkan dekat version yang paling murah, maksudnya akan ada perubahan. Korang just tunggu je bulan 9, bulan 10 nanti pada iPhone 18 Pro. Kita mungkin akan dapat Dynamic Island yang lagi kecil daripada yang current yang korang tengah pakai sekarang. However, walaupun aku cakap dia punya invitation tu colourful, menunjukkan color-color yang sama dengan iPhone diorang yang sebelum ni, yang version murah, mungkin kita still akan dapat color yang sama saja, warna hitam dan juga warna putih. So ni adalah color-color yang tak menarik sangat, just sebagai cukup ada je. Tapi mungkin kita akan dapat color yang yang aku cakapkan, warna hijau, warna biru dan juga warna kuning. Sebab apa? Apple mula-mula mungkin just nak test market je, tapi bila diorang dah producekan, orang ramai beli, mungkin diorang akan lagi rajin lah letak version-version yang lagi colourful. Yelah, sebab orang yang akan pakai 17e ni usually adalah student kan. Lepas tu orang yang tak ada duit sangat dan juga orang yang nak jimat. So dia tak perlu nak pergi yang paling flashy lah. Ni adalah target untuk iPhone 17e. At least diorang dapat option dan juga diorang tak rasa macam like asing lah kan. Benda yang selalu aku puji dekat Apple sebenarnya adalah pemilihan chip. Kalau sebelum ni
Apple dia selalu selarikan diorang punya yang paling mahal dengan yang paling murah. Dia akan gunakan prosesor yang sama je. Dan benda ni Apple actually fuck up sekali je tau. Waktu pelancaran tak silap aku, A16 dan juga A17 non-pro dia pakai yang tahun lepas yang sama. Yang pakai A17 tu dia pakai yang paling baru. So dekat situ je dia fuck up sekali lah, buatkan orang lain semua tak suka dan buatkan telefon dia orang nampak outdated. So dekat sini Apple nampak gayanya akan pakai latest punya prosesor A19, sama macam iPhone 17 punya prosesor. So lepas ni kau akan dapat capability yang sama macam sebuah iPhone yang non-pro punya version, even though nama dia adalah iPhone 17e. But korang mungkin akan expect a few underclock untuk prosesor ni. Sebab yelah, korang tak perlu nak guna banyak benda sangat dekat dalam dia orang punya iPhone ni. So tak banyak features yang Apple akan letak, so that korang pun akan dapat jimat bateri. Daripada Apple buatkan satu lagi prosesor yang murah, better dia orang just gunakan je apa yang ada. Lagipun dia orang punya design, dia orang punya manufacturing, semua daripada dia orang, dan dapat harga pun dah kata pukar dah. So dekat situ dah murah dah, why not just letak je lah kan, alang-alang. Macam mana pula dengan dia orang punya kamera kali ni? Dia orang akan letak dua sensor, Fazli. Agak mustahil lah sebenarnya lah kan, untuk telefon yang paling murah tiba-tiba dapat semua option yang ada. So dekat situ korang still akan dapat single camera dekat belakang. Tapi dia punya sensor pun sebenarnya dia lain sikit tau. Dia tak sama macam dia orang punya non-pro dengan version pro. Size sensor dia pun berbeza walaupun dia pakai 48 megapiksel. Korang boleh tengok specs size iPhone 17 dan juga size iPhone 16e pada tahun lepas tak sama tau. Tapi megapiksel dia sama. So dekat situ korang tahu yang kamera dia ni tak sama sebenarnya kan. So yelah, ada a few things yang kadang-kadang orang tak nampak. Kita dibutakan dengan megapiksel punya numbers instead of sensor punya size. A true difference kalau korang nak bandingkan antara sensor kamera. However, aku dapat dengar-dengar lah yang Apple akan pakai selfie camera yang sama macam iPhone 17, iPhone 17 Pro. That is, dia orang punya square sensor akan dibawa dekat iPhone 17e. So lepas ni kalau kau nak record video, nak tak gambar lagi senang, lagi mudah lah kan. Boleh crop je which side yang korang nak. Tak perlu nak melintahkan smartphone untuk record video, contohnya macam nak post dekat YouTube ataupun nak mendata, nak landscape lah. Boleh kata salah satu favourite camera selfie aku untuk guna, sebab aku banyak record video lah kan. So aku selalu guna macam ni instead of macam ni untuk iPhone 17 Pro Max. And aku harap sangat-sangat Android smartphone dekat luar sana tolonglah tiru selfie camera Apple ni, buat square sensor dekat diorang punya iPhone. Sebab ni je yang aku rasa macam like patut dibuatkan lah. Walaupun kualiti dia tak sama macam kamera main, this is a very flexible punya sensor untuk korang actually guna, untuk kita guna sebenarnya. On top of that, kita tahulah kan Apple dia tak letakkan MagSafe tau dekat iPhone 16e, betul tak? Tapi untuk tahun 2026 ni, iPhone 17e korang akan dapat MagSafe dekat dalam iPhone yang baru paling murah. So macam like tak ada dah kan compromise kekurangan yang boleh aku cakap sangat dekat iPhone 17e. Macam-macam yang dia orang dapat sebenarnya. Daripada komplain pasal dia punya notch, pasal dia punya kamera, pasal dia punya charging speed, pasal dia punya MagSafe. Banyak benda aku komplain, tapi Apple macam like dia nak tick semua boxes yang kita komplain ni. So jadi macam like apa nak jadi dengan Apple punya iPhone yang paling murah. Dia jadi macam tiba-tiba iPhone ni dah lagi mahal daripada yang asal bila kita tengok semua hardware yang Apple nak letak sekarang. So sekarang aku risau macam mana harga yang Apple akan letak. However, adalah satu benda yang Apple takkan letak. Even dia orang punya sejarah, iPhone non-pro pun susah nak dapat. Apa benda tu? Korang boleh teka tak? Boleh teka tak? Komen dekat bawah. Jawapannya adalah yes, Pro Motion Display 120Hz. Susah tau Apple nak bagi dekat version non-pro. Dan nampak gaya benda ni berterusan. Dekat sini 17e tak akan dapat. Dia still akan kekal pakai traditional 60Hz display macam biasa je. Even though dia dapat OLED lah, dapat Dynamic Island lah, dapat keterangan screen lah, dia still tak dapat 120Hz tu. Tapi bagi aku benda tu macam like tak apalah,
at least dapat proper punya smartphone lah kan, untuk telefon yang paling murah diorang ni. Persoalannya lah kan Fazli, berapa harga yang Apple akan letak? Aku dah baca-baca juga, tengok juga, kaji juga. Nampak gayanya kali ni Apple akan kekalkan harga dia tau. So 16E dijual dengan harga 128GB dalam RM2,999. Tak murah, tapi bila kau tengok semua hardware yang Apple letak, dia macam make sense. Dan Apple tak naikkan harga even though dia orang banyak upgrade juga. So dekat situ korang boleh nampak yang Apple betul-betul nak all out dengan semua hardware yang Apple akan tunjukkan lah nanti. Features yang Apple akan bagi tahu lah kan. Dan benda ni membuatkan aku question dekat Apple punya decision, sebab Apple selalunya dia sangat bagus tau differentiatekan dia orang punya products. Tapi untuk kali ni dia macam like nak bunuh satu produk tau. Dia nak bunuh satu model tau. Apa tu Fazli? iPhone 17 non-Pro. Kenapa aku cakap macam tu? Korang boleh tengok iPhone Air dah bunuh iPhone 17 Plus. Dan nampak gayanya iPhone 17e ni dah dekat sangat-sangat dengan iPhone 17. So dekat situ features dia dah hampir sama, hardware dia dah hampir sama, dan membezakan dia cumalah charging speed, battery size dan juga kamera single dekat belakang ni. Tu sahaja beza dia. So ni sahaja perbezaan yang korang akan nampak antara 17e dan juga 17. Kalau korang tanya aku, the best option is, yes, iPhone 17e lah kan, bila harga 2999 banding dengan version yang non-Pro. Tapi atas korang jugalah mana satu yang korang nak try, mana satu yang korang rasa lagi berbaloi lah. But untuk normal punya person akan pilih iPhone 17e sebab dia punya looks, dia punya hardware, dia punya experience dah hampir sama je. Nampak tak? So yelah, aku nak tahulah apa perkembangannya nanti. Apple akan lenyapkan ke iPhone 17 ni? Aku nak tahu. Alright. So tu je lah guys, iPhone 17e yang Apple akan lancarkan pada 4 Mac, bulan 3 ni tau. 4 hari bulan 3 tahun 2026 ni. Korang akan beli ke iPhone yang baru ni, ataupun mungkin korang skip dan korang akan expect nak beli iPhone 18 akan datang? Lama betul nak tunggu kan. Rajin pula. So basically ni iPhone raya lah, iPhone 17e ni. Tapi Apple pun akan lancarkan a few other gadget lah pada 4 Mac ni. Contohnya macam iPad, Mac, version yang paling murah. Contohnya macam dia pakai prosesor daripada iPhone juga. Yang tu pun sebenarnya aku berminat nak tengok lah kan, Mac yang ada pakai smartphone punya prosesor. Berminat nak tahu, berminat nak tengok. Dan juga aku interested juga nak pakai nanti. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakapkan dengan latest punya iPhone yang akan datang. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. See you also make it smiling. I'll see you guys on my next video. Bye. Apa agaknya nasib iPhone 17 akan datang? Akan dilupuskan ke version ni? Kita tak tahulah guys.